Leka, Apa? bosan lah kat keluar ni. Jom lah kita pergi JB, tak ada apa pun. Cakap baik sikit keluar minggu ni tak bosan. Tunjukkan apa yang tak bosan tu. Nak tahu? Jom ikut saya pergi Tasik. Sekarang juga saya ajak. Tasik? Betul. Hai korang, nak singgah mana tu? Korang tahu tak yang bermula hari ni dekat Keluang ada pesta Fusion Food Festival. Selama 4 hari daripada 25 hari bulan hingga 28 hari bulan. Daripada hari Khamis hingga hari Ahad. Yang lagi best, kali ni ramai vendor yang famous and viral turun padang. Ada suka dessert untuk yang peminat manis, Sushika untuk yang suka sushi, ubi lambung yang tengah trending tu, roti Istanbul dan banyak lagi lah pilihan yang menarik. Memang syurga untuk food hunter. Confirm korang ramang mata nak pilih yang mana dulu. Banana pudding pun ada dekat sini. Apa lagi, si budak laikan ni memang tak lepaskan peluang lah. Lepas tu dia boleh juga Vietnam roll. Tengoklah jumlah kerugian dia. Oh, tak lupa juga, ada juga vendor-vendor yang akan bagi tester air, tester dessert. So kalau nak beli tu kita boleh rasa dulu rasa dia macam mana, baru kita decide nak beli ke tidak. Tak lupa juga kat sini pun ada booth Perfume Paradise. So kalau korang yang cari Perfume Paradise dengan harga yang lagi murah daripada online, boleh datang ke sini. Orang-orang Keluang. So minggu ni korang tak bosan. Sebab apa? Sebab kita ada Ni. bosan ke tak bosan? Ya, minggu ni tak bosan. Orang Keluang kalau datang sini, jangan lupa datang ke Dataran Tasik Keluang. Kita ada event Rasa Fusion Food Festival selama 3 hari daripada 25 hingga 27 hari bulan. Betul. And lagi satu, paling best, korang pun boleh galau sama-sama sebab kita ada Japan, Yeah. kita ada HyperX, kita ada UK, kita ada Kartika Band. So jangan tunggu lama-lama lagi. Jemput semua ramai-ramai datang ke sini. Meriahkan lagi event ni sampai meletup peluang. So, lepas ni kita nak singgah mana pula?